Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah hari inilah 19 Ramadan dan malam ni malam yang ke-20 dan kita akan bertarawih pada malam ni. Saya bukan nak cerita itu, saya nak cerita pasal kita punya solat. Alhamdulillah, solat kita telah pun habis pada 15 Ramadan yang lepas. Saya ucapkan terima kasih kepada semua penyumbang-penyumbang yang namanya tertera di sini, ya. Okey, untuk slot iftar dengan more dah selesai, alhamdulillah. Dan untuk hari ini kita tengok ya penaja-penajanya, insya-Allah kita taruh macam ni. Bukan sebab apa, ya. Sebab kita nak dalam satu hari tu ramai penyumbang-penyumbang yang dapat, orang kata, sumbangannya dapat diberikan kepada masyarakat di luar sana. Dan seterusnya kita akan pergi kepada sumbangan untuk sahur pula. 10 malam yang terakhir. InsyaAllah ya, kita rebut malam 10 yang terakhir tu untuk kita kejar Ramadan, di samping kita menyumbang untuk mereka-mereka yang akan beriktikaf dan akan berqiyamul lail di Masjid Kota Damansara. Jadi kita akan tengok ya macam mana persiapan untuk orang berbuka puasa. Hasil sumbangan tuan-tuan. Nampak? Sampai ke atas. Beginilah kemeriahannya ya, tak relaxnya. Yang tuan-tuan tengok sekarang ni, ini adalah aktiviti harian. Ya, ketika mana nak buka puasa, inilah keadaan dia. Untuk memudahkan, kita bersediakan beberapa kaunter untuk pengambilan makanan. Jadi tak berebut lah. Alhamdulillah, kalau tuan-tuan tengok yang di belakang saya ni, ya, tetamu ataupun jemaah yang hadir, ya, tetamu Allah yang Allah Ta'ala pilih, yang mana mereka nak merasa ya, bagaimana suasana berbuka di Masjid Kota Damansara. Dan ini adalah hasil daripada sumbangan tuan-tuan. Saya ucapkan tahniah kepada semua. Okey, dialu-alukan kepada abang Foodpanda, abang Grab, lagi apa, Lalamove yang mana rasa dah tak sempat nak balik singgah Masjid Kota Damansara, kita iftar di sini insya-Allah. Nah, okey, boleh perkenalkan siapa nama? Nama Muhammad Aziz. Muhammad Aziz. Okey, dah berapa kali dah buka puasa kat sini? 18 kali dah. 18 kali dah. Okey, apa pendapat Aziz tentang berbuka puasa di Masjid Kota Damansara? Ikhlas. Perasaan seronok lah sebab buka ramai-ramai. Dah berapa kali buka puasa kat sini? Dah 15 kali dah. 15 kali. 15 kali tu apa perasaan? Perasaan saya seronok sebab dapat tengok semua orang berbuka. Makanan-makanan pun sedap, air sedap. Alhamdulillah. Dapat spend time dengan kawan-kawan. Okey. Dapat tengok dorang ni beratur. Lepas tu kita pun beratur macam dorang. Rasa seronok lah. Abang berpanjang. Dah berapa kali dah buka puasa kat masjid? Tolak 4 kali. Tolak 4 kali. Maknanya apa perasaan abang buka puasa kat masjid ni? Alhamdulillah, sebenarnya dah since 2016 buka puasa dekat masjid ni. Cuma kalau ada hal lain, urusan luar tu tak buka kat sini lah. Okey. Saya bawa keluarga sekali semua. Alhamdulillah. Setakat ni macam mana makanan dia punya servis ni macam mana? Bukan nak promote lah. Vibe Ramadan tu dapat dikongsikan lah. Baik. Ada ucapan untuk penyumbang-penyumbang di luar? Terima kasih kepada penyumbang-penyumbang yang telah menyumbang infak Ramadan tu dapat dinikmati untuk dapat dinikmati oleh semua orang. Semoga Allah membalas segala kebaikan itulah. Okey, terima kasih. Okey, assalamualaikum.